Pada hari ini kita kelab staf JKE akan mengadakan program Ihya Ramadan yang mana kita akan memasak secara bergotong royong dua periuk bubur lambuk yang mana dijangkakan kita akan menghasilkan lebih kurang 400 pekan. Okey, sekarang ni kami tengah proses potong bawang untuk masak bubur lambuk sempena bulan puasa tahun ni lah. Jadi kami melibatkan semua staf JKE gotong royong untuk memastikan bubur lambuk kami tahun ni yang paling sedap. Okey, mari kita rasakan. Oleh itu, harapan saya program ini dapat diteruskan pada setiap tahun agar dapat meningkatkan silaturahim kita antara pelajar dan juga staf. Pagi ini kami di Jabatan Pucang Elektrik tengah menyediakan bahan-bahan untuk membuat bubur lambuk pada pagi ini. Dan semoga bubur lambuk kami ni sedap dan disukai ramai. Alhamdulillah, dijangka kita akan buat pengagihan pada tengah hari ini dan juga petang-petang ini seterusnya kepada tempat-tempat yang berdekatan lah, di mana bubur lambuk ini dapat dirasai oleh semua orang. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat sekarang ni di belakang saya ni adalah aktiviti memasak bubur lambuk dekat Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Aktiviti ini kita memang buat tiap-tiap tahun sebagai meraihkan kehadiran bulan Ramadan dan juga mempunyai beberapa objektif yang kita selitkan dalam aktiviti ini. Seperti kita mengeratkan ukhuwah silaturahim antara satu sama lain supaya hubungan kita sesama kita sentiasa erat, insya-Allah. Okay, sekarang ni alhamdulillah pagi ni kita berjaya menghasilkan bubur lambuk. Sekarang ni sedang masak. Aromanya cukup menyelerakan. Tahniah kepada Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Umar atas usaha mengadakan gotong royong menyediakan bubur lambuk pada semua warga PUO pada hari ini. Saya harap usaha berterusan ini dapat digembeng tenaganya dan juga mencapai objektif untuk kita bekerjasama di dalam melaksanakan sesuatu aktiviti. Teruskan. Bubur lambuk JKE.